Program meledak. Sepatu Reunion Live 2017. Program meletup. Sepatu Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Sepatu Reunion Live. Encik, tuan, bos, encik, nak ke mana encik? Encik. Encik, Pinggam. encik, nak ke mana encik? Dah, Nak mana, Encik? Saya derma dekat ni kebajikan dia. Orang sedekah saya tak derma. Tidak, saya penunggang beca. Mana ada penunggang penarik beca. Ya, Itu penunggang. Tapi saya rasa bila saya naik macam saya menunggang. Beca, Ini beca saya. Alah. Silakan, ini beca saya. Ini beca saya ni. Ini beca saya. Silakan. Boleh naik. Comfortable. Comfortable. Boleh lah. Cik, naik cik. Daripada tak Kejap, cik. Kenapa? Cik, confirm nak naik, cik? Naiklah. Confirm naik? Dah tadi kau pergi bagi aku sampai Ya, tak cik. naik. Sabar, cik. Cik, masuk. Masuk. Pintu, cik, pintu. Saya selamatkan cik daripada langgar pintu ni, cik. Pintu. Cik. Halimunan. Alimunan, cik. Masuk, cik. Duduk, cik. Okey, cik. Cik, kaki tepi sikit, cik. Kaki tepi. Cik. Tutup, cik. Cik panas, cik. Cik panas tak? Panas. Sandu dia, cik. Saya tutup. Tak ada rasa apa-apa kan, cik? Oi, banyak benda tak nampak lah beca kau ni. Banyak, cik. Encik, kalau boleh nak tahu ke mana, cik? Ke mana? Rumah. Ke rumah. Tahu, saya tak duduk serumah dengan cik. Tapi saya tahu rumah cik di mana, cik? Jalan Tekukur 342, Jalan? Selindet 5. Terkukur? 2, 3, jangan ulang-ulang. Alamat lain. Okey, saya ambil terkukur ya. Ambil Tekukur. Jangan Tekukur cik. shortcut je. Okey, boleh, cik. Kejap, cik. Ni kenapa banyak reverse ni? Kejap, cik. Cik. Berat cik Berat Ini pun dah kurang 29 kg tau. Dulu lagi berat, cik. Lagi dulu macam Okey, pecahi cik. 2 pintu. Okey, cik Kayu. Kayu. Tak, Kayu. saya kayu, cik. Tapi tadi nampak macam... Tak, encik tengok pergerakan ada, nampak? Ya, tahu. Jadi, cik, Kayu ni ke depan, kanan, tolak macam ni. Nak ajar kalau aku sepak kali kan. Takkan kayu pun nak ajar. terbalik, cik. Ah. Okey, minta maaf, cik. Oh, Cik, berat, dia- cik. Benda ni, cik, encik kena tolong tolak boleh, cik? Kejap je, cik. Boleh, cik? Terima kasih, cik. Tolak, cik. Pintu, cik. Minta maaf, cik. Terima kasih, ingatkan. Keluar, cik. Dah banyak kali tengok jadi gila sama.
Okey, Cik. Tolak, Cik. Sampai mana ni? Tolak. Bila dia dah ada pick up, Cik naik. Oh, Okey, naik, Cik. Okey, tolak, Cik. Okey. Naik, Cik. Naik. Ya. Alhamdulillah sampai, Cik. Sampai. Oh, saya penat mengayuh, Cik. Sampai, Cik. Saya tak rasa macam tak naik. Saya baru lompat rasanya. Tak. Encik tertidur, Cik. Encik kuat tertidur, Cik. Sampai, Cik. Keluar, Cik. Okey, Cik. Diamlah. Okey, Cik. Ini beg Cik. Okey, Cik. Upahnya, Cik. Upah, Cik. Kejaplah, pintu tutup dulu. Upah, Cik. Upahnya, Cik. Okey, terima kasih. Cik. Upah. Saya penat mengayuh. Beca buruk, muka buruk. Aku tolak seberang jalan sampai rumah, kau nak minta duit. Tak, bila Aku naik. tak tumbuk dah cukup baik. Cik, tak. Cik, RM1. RM1? Tolong, Cik. Patah balik aku nak naik bas. Jangan. Saya cari rezeki, Cik. Tolong, Cik. Saya penat mengayuh. Awak duduk empuk, Cik. Empuk apa? RM1. Beg aku yang duduk, aku kat luar. RM1, Cik. RM1. Kombinasi lupa pula. Sekejap, Cepat, Cik. RM20. Dah balik. 20 sen, Cik. Itu pun dah banyak tu. Cik. Jumpa. Mana rumah? Dah, balik. 20 sen je, Cik. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Amran, Ya, Amran. anak aku dah balik. Ya. Saya ada bawa balik nasi ya. Nasi. Saya dapat beli satu je ya hari ni ya. Alhamdulillah. Minta maaf ya. Bising. Nak dialog ya. Ya. Ni ya, minta maaf ya, lambat sikit ya tadi. Tak ada customer ya, ada seorang je ya. Ni Kau ya. dah makan, Amran? Kau dah makan? Tak apalah, ayah makanlah, tak apa. Tadi ada orang belanja ya, tak Jangan apa. macam tu. Kalau tak nak makan pun, minum dulu. Minum. Bising. Ya, ayah makanlah. Ayah pun tak apa sihat. Tak apalah, Amran. Kita makan sama-sama, Amran. Tak apa ayah makanlah. Ayah hanya memerlukan makanan. Yalah. Ayah makan ya. Terima kasih, Amran. Kenapa ayah sedih ya? Sedih. Kenapa ya? Satu je makanan. Seorang makan. Tak apa Fikir ya. Tak cukup. Cukuplah tinggalkanlah saya 5 butir pun tak apa ayah. Untuk ayah saya okey ayah. Alamak, 4 putih boleh 4 putih. Boleh ya. Ayah makan ayah janji ayah cepat sihat nanti ya. Terima kasih, Amran. Ya. Amran okey ya. Dah kau Kita nangis. miskin. Ya kita miskin dah. Kita miskin dah. Rumah buruk ya. Air basuh tangan mana? Makanlah ya. Tak boleh ayah. Ayah makanlah dulu ya. Makan. Saya masuk mandi ya. Saya masuk mandi dulu ya. Kita miskin ya. Kita miskin ya. Pelbagai hadiah menarik menanti anda. Jangan lupa jawab soalan mingguan di laman sesawang yang tertera di kaca TV anda. Mari kita bergembira menyaksikan gelagat aksi jenaka. Mari kita bergembira menyaksikan gelagat aksi Rupa kamu yang cantik, mata kamu yang bulat, membikin pemuda jadilah gembira. Senyumanmu yang manis, gigi kamu yang putih, oh nonaku Azizah, oh nonaku Azizah. Cantik rupamu, pandang tak
Oh, tarian yang kemam bibir kamu seorang dia yang ada. Yeah. Duduk. Sila. Hey. Aduh, ya. Bangun kejap. Dah bangun kejap. pula. Mana leher, mana pinggang ni? Duduk. Sila. Aduh, ya. Makan. Ini kopi baik ni. Kopi apa? Kopi diam. Kopi diam. Dah minum diam. Minum. Tak nak minum nanti kena diam pula. Janganlah. Jangan. Mentang-mentang pasal main lagi ya. Minum. Azizah. Oh, nonaku. Azizah. Oh, nonaku. Sudah lama tidak ketemu kamu, Azizah. Apa kabarnya kamu? Yok. Kamu apa Ghazali? Mau apa lagi? Mau kamu lah, Jia. Aku bilang sama ayah kau. Kamu mau bilang sama ayah, berkira-kira dengan aku ya? Bilang lah. Tapi lah. Beca. Kamu ni bawa beca tak lu nak break. Kau ni Ghazali, daripada dulu kau mengganggu anak dara di sini ya. Biar luaran kita begini, tapi hatinya baik, mulia, kaya di hati. Jauh beza dengan kau, hatinya hitam, bibirnya tebal. Jangan kamu nak tunjuk jadi hero di sini. Oi. Mudah. Mengelak kamu ya. Kamu nak pergi ke tak nak? Sudah, mari. Sudahlah, aku ada orang yang mau aku antar. Bagaimana mau naik? Silakan. Pintu dah cabut. Oh, pintu. Boleh naik? Jangan kau dekat-dekat. Malu je orang cantik begini naik beca. Seharusnya orang cantik begini naik lift. Diamlah kamu. Jangan ganggu lagi. Kau ingat aku nak biarkan? Di sini sudah. Alhamdulillah sampai. Memang dekatlah tempat ni. Susah juga mau turun. Saya sebenarnya tak kenal saudari ini siapa. Nama saya Azizah. Terima kasih ya tolong saya tadi. Oh, namanya Azizah. Iya. Nama penuhnya? Azizah binti Marzuki. Kenapa tanya nama penuh? Oh, Azizah binti Marzuki. Iya. Supaya senang saya ingat untuk hari pernikahan nanti. Nama kamu apa? Nama saya Amran bin Jeremy. Amran. Bin Jeremy. Terima kasih Amran. Ini dia RM5 ya. RM5. Terima kasih Tak perlu banyak. susah. Saya tolong ikhlas tadi. Tak Saya apa, ambil aja. tak payahlah. Janganlah. Ambil. Janganlah. Saya ikhlas. Ambil Amran. Barangkali tidak cukup. 10 tak mungkin. cukup, tak 10 cukup. mungkin saya terima. Sebentar. RM10 ya. RM10. Ya. Okey. RM10. Alhamdulillah. Kalau Amran ya? Ya, Amran. Amran ambil saya tiap-tiap hari di tempat menjahit. Mulai hari ini boleh? Jujur saya takut sama Ghazali. Takut sama Ghazali? Dia suka mengacau. Sebenarnya saya ni sibuk. Saya busy sebenarnya. Jadual saya padat. Tapi untuk Azizah saya boleh lapangkan. Boleh? Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari? Boleh. Amran memang suka simpan misai ya? Oh, misai? Ya. Kenapa ya? Nampak macam bapak-bapak sikit. Oh, sebab saya nak jadi bapak-bapak kepada anak kita nanti. Lagi. Amran. Ya. Amran memang orang susah ya? Nampak susah? Saya memang Tak, nampak... bukan begini sebab Amran macam susah untuk dilupakan. Oh! Saya tak sangka awak juga ada sifat pick up line rupanya. Sudah tu Azizah, saya takut bertentang mata, takut jatuh cinta. Nanti saya datang ambil ya setiap hari.
Ya, Tiap-tiap saya datang. hari, ya. Terima kasih, Tapi ya. bayarannya RM40 ya sebulan. RM40 sebulan. Saya bisnes tetap bisnes. Saya orang bisnes. Terima kasih, Amran. Sama-sama. Dija. Patutnya sudah balik. Tak balik-balik lagi. Kau lagi. Punya banyak pelanggan beca ada dunia ni. Kau je ada ambil. Nak masuk Ayah. pintu? Tak payah. Bapak. Dija. Bapak. Pakcik. Bapak dia banyak. Ya, bapak kenal ni. Assalamualaikum. Start pada hari ni kau jangan naik beca lagi. Punya banyak beca. Besok bapak beli kau rollerblade kau dah menggelosor sampai kau kerja. Tapi pakcik, encik, tadi masa di kedai kopi ada orang yang ganggu dia. Jadi saya selamatkan dia. Dia cantik biasalah, orang ganggu tu biasa. Bapak jadi apa dia ni ya? Minta maaf cik. Termarah. Tadi aku dengar apa kau cakap. Suruh ambil air hari. Berapa ringgit kau bayar? RM40 saja. Setahun? Sebulan. Kalau setahun. Bapak janganlah begini. Mengapa dengan bapak ni? Masuk. Tak mau. Amboi, Dia dia- tolong saya tadi. Apa suara kau? Pakcik. Baik. Kalau kau nak sangat. Tapi ingat. 1 hari, 1 minit kau lambat. RM5 potong. Oh, tapi kalau saya awal seminit, RM10 bayar saya. Boleh pakcik, boleh encik. Terima Boleh kasih, pakcik. Amran. Nah, dah. Jumpa lagi Sudah. Aziza. Tak payah, terima kasih apa lagi. Aziza. Dah. Terima Jumpa kasih. lagi, Aziza. Gedi. Dah. Dah, balik. Nanti orang ingat tukar pula, balik. Cantik pasal bunga aku lagi pada... Mari kita bergembira menyaksikan gelagat aksi jenaka. Mari kita bergembira menyaksikan gelagat aksi jenaka. Korban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Ayah. Amran? Wah, kau bawa makanan Amran? Ya. Seronoknya. Kita dah tak miskin lagi ayah. Kita dah tak miskin sangat ayah. Alhamdulillah ya. Sedapnya Amran. Ini ayah, ada telur ya, ada telur. Amran, minum. Sabar ya. Ha. Sabar. Saya akan suap ke ayah. Ya. Minum ya, minum. Ya. Tadi okey. Okey. Minum ya. Amran sayang dengan ayah. Sedap. Amran sayang dengan ayah. Ya. Aduh. Ayah. Ni ya. Kita dah 4 tahun ya tak makan roti ni ya. Roti? Roti dengan kaya. Ya, selalu kita makan span je. Makan ya. Ini ada roti supaya ayah cepat sihat. Makan ya. Makan. Ini ada telur, Ada ya. telur, ada Alhamdulillah roti. ya, rezeki ya, Alhamdulillah. rezeki. Alhamdulillah. Makanan? Kenapa Mana ya? kau dapat ni Amran? Mana kau dapat? Kau curi wang orang ya? Amran, kau cakap. Tak ada ya, tak ada. Ya. Tak ada ya. Saya Kau jangan mencuri Amran. Biar kita miskin, biar orang hina kita, tapi jangan kau mencuri Amran. Jangan curi. tidak ayah. Tidak ayah. Tidak.
Tidak, ayah. Ya, ayah, sebenarnya ya, saya dapat upah untuk ambil orang dan hantar ke tempat menjahit ya. Orang je. Ya, orang. Memang takkan bawa binatang ya. Orang tu nak bayar RM40 sebulan ya. Bagus Amran. Dah ada gaji tetap ya, RM40 paling tidak ya. Syukur kita Amran. Saya dah boleh bawa ayah pergi ke hospital ayah. Pergi ke hospital ayah. Pergi ke hospital ayah. Alhamdulillah ayah akan sihat ya nanti. Siapa orang itu Amran? Siapa orang itu? Namanya Azizah ya. Azizah. Amran suka dengan dia. Nama macam kekasih lama. Tidak mungkin. Janganlah ya. Bagilah saya ya. Orangnya cantik, budi bahasanya bagus. Ya. Siap bagi pick up line ya. Alhamdulillah. Ya ya. Ada tak pick up lain untuk ayah? Tidak ada ayah. Tak bagi? Tidak ada ayah. Oh ya. Fresh. Ya. Ya, saya nak kena pergi kerja nak ambil Azizah tu ya. Ya. Jaga diri Amran. InsyaAllah ya, insyaAllah ya. InsyaAllah ya. Ya. Ayah makan supaya cepat sihat ya. Ya, itu bukan. Saya minta diri dulu ya. Wow. Orang kaya. Wow, apa tu? Flavor. Bukan main. Wow. Wow. Dahsyatlah. Anak muda taik kuda. Bergaya. Bergaya. Tentu. Aduh. Apa masalah dia ni orang kaya? Saya tak habis borak lagi dia dah lalu ni. Masalahnya 3 kali dia ada dengan aku. Apa masalah kau Amran? Tidak Ghazali, aku hanya buat kerja Ghazali. Tahu kau buat kerja, kau melintas depan ni. Apa Takkan nak lalu atas tadi. Depan ni lalu dia lalu. Buat lawak kau depan ni. Kau buat kelakar, ha? Kau buat kelakar, ha? Yang kelakar ni kau punya beca ni. Apa? Ha? Bantai. Bantai sikit je. Setiap kali orang kaya tengah cerita, tak layak orang miskin lalu di hadapan. Betul. Ghazali, ini mata pencarian aku Ghazali. Jangan kau rosakkan dia Ghazali. Sekarang ni kau nak aku rosakkan dia, rosakkan kau. Kau pilih lah. Dua-dua pun jangan Ghazali. Dua-dua punya. Sini. Ghazali, Sini. aku tak mau melawan Ghazali. Aku tak mau melawan kau Ghazali. Kau bukan lawan aku. Atau. Ini lawan aku. Ghazali, jangan Ghazali. Kau bukan lawan aku. Ini lawan aku. Ha? Ghazali. Pakcik, Kau kata, dialah yang selalu mengganggu anak pakcik Azizah, pakcik. jangan marah aku punya anak aku. Ya. Jangan Sekarang, begini Ghazali. Baru buku bertemu ruas. Dulu kau kotak-katikkan longgau. Aku. Ini mana orang dia? Pakcik, saya ada Sini. di mana ni, pakcik? Lajak. Pakcik. Rumah aku. Tadi jalan raya. Jangan dah. Wah, kau penggunaan pentas. Memang penggunaan pentas. Ha? Tak payah bila susah. Ha? Ghazali, Nak minta cukup simpati Ghazali. orang. Cukuplah Ghazali. Nak Aku minta tak mau simpati gaduh dengan orang. kau. Jangan. bukan lawan aku. Ghazali! Kenapa dengan kamu? Oh, awak menghalang dia. Awak berani-berani ke depan. Awak ingat saya tak berani menyerang. Iza, Bapa, ni bapak ni lama. Bapa sehat? Sehat. Bagi kau tu buat tak sihat. Azizah, Kan ayah sudah bilang. Jangan berkawan dengan ini. Pakcik! Saya letih duduk kursi ni. wow. Berimajinasi. Ada kursi. Iza, kamu balik ayah hantar. Tak apalah, saya sudah bayar Amran. Berapa kau bayar? RM40. Minta RM40 tu. Minta sini. Minta. Pakcik, biarlah saya hantar dia. Dia Kau diam. Ini Tak anak apalah, beranak. apa kamu hantar saya balik? saya hantar. Bapa, jangan begini, Bapa. Lihat degil budak-budak dia kontok ni. Tak apalah, saya hantar dia. Anak aku. Pandai-pandai aku hantar balik. Sini. Duit tu sini. Bayar. Okey. Sini. Lagi mana? Lagi. Keluarkan. Pakcik, tak apalah saya hantar. Nanti jadi apa-apa kat tengah jalan macam mana pakcik? Aku bapak dia. Jadi apa? Kenapa dengan Bapa ni? Kau ni pun bakul macam besar. Duit ni benda je kau tak. Ini gaji kau bulan ni. Start pada hari ni kau jangan ambil anak aku lagi ya.
balik. Tak malu kau masih mampu nak kau nak kutip duit tu Duit Kau baru buat kerja berapa hari je? Duit betul. Ni bukan duit betul Ghazali. Kau puas hati kau? Cukuplah Ghazali, cukuplah Ghazali. Kau ni daripada dulu Ghazali. Apa lagi yang tak kena dengan aku ni? Aku tak pernah kacau hidup kau Ghazali. Aku tak pernah usir hidup kau Aku Ghazali. dah cakap engkau bukan lawan aku. Ghazali. Apa? Ghazali. Apa? Kau jangan Kau jangan. Kau jangan Ghazali. Kau cakap betul-betul. Kau sebenarnya membohong. Tak, aku cuma buat kerja aku Ghazali. Aku Kau cuma sebenarnya aku tak buat apa-apa. penarik beca ke ataupun kerja di bengkel? Kau lihat baju. Apa lagi Ghazali? Kau ingat aku berani sangat? Kau tahu kan? Kau tahu kan apa akan jadi bila kau dah mula naik perangai semua ni? Ghazali, apalah salah aku dengan kau? Aku tidak pernah menanya kau, Ghazali. Aku pulanglah macam gini, Ghazali. Aku tidak Pergi mahu. balik! Dasar orang miskin! Kau jahat! Kau jahat! Kau jahat! Mak Rizal! Mak Rizal! Mari kita bergembira menyaksikan gelagat aksi jenaka. Mari kita bergembira menyaksikan gelagat aksi jenaka. Ramai-ramai kita menyanyi, jangan ingat susah dan sunyi. Kita hidup hanya sekali, oh mesti senang hati. Ramai-ramai kita bersuka, jangan ingat susah sengsara. Kita mahu senyum ketawa, oh jangan masa muda. Jangan suka duduk termenung, bikin hati jadi bingung. Kalau suka mabuk kepayang, nanti jadi dilamaya. Wambo, habis. Ya. Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam, Ghazali. Tak sangka Pakcik mempunyai suara yang tak seiring dengan muzik. Pakcik test. Pakcik, boleh Biasalah. saya naik ke atas? Boleh. Boleh, benar. Biasa. Sila. Benar. Sila. Mambo. Mampu. Sebenarnya lebih kata mampus. Biasalah. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Meriah Okey, Pakcik. Okey. Saya dah uruskan dah. Ini baru Budak betul. Amran tu. Saya dah cakap jangan sekali lagi dia nak mengganggu Azizah, Pakcik. Aku suka karakter kau, suka. Iyalah, Pakcik. Jadi bila tengok kau punya cara dengan kau punya dress up, dengan gaya kau. Tapi sempit sikit sini, Cik. Tak apa. Tak apa, selagi tak terbonjol tak apa. Jadi aku ada menyimpan hasrat untuk melamar kau menjadi menantu aku. Setuju? Melamar saya menjadi menantu. Ya. Apa tidaknya kau sudah cukup semua. Pantunlah dulu, mana boleh masuk-masuk begitu-gitu je. Pantun dulu. Kita orang Melayu penuh dengan adat. Walaupun kita orang hajar, tapi adat kita tu ada. Jalan-jalan, kau ni betul naya betul. Jalan-jalan naik kereta. Yup. Di tengah jalan jumpa hantu. Ada niat hendak dikata. Sudi tak jadi saya punya menantu. Okey. Anak gadis memakai celak. Anak gadis pakai celak. Jangan minta ya kalau tak sedia. Sedang letak celak. Sabar Haji. Sabar. Anak gadis memakai celak. Anak gadis pakai celak. Buka jendela terlihat rama-rama. Tak
Takkan pula saya nak tolak pinangan pakcik saya terima. Ya! Tidak. Bapa. Ini buat betul. Bapa. Aziza tak mau. Apa kau bilang? Aziza tak mau. Kami pun tak ajak kamu pantun. Bukan. Maksudnya dia tak nak kamu. Aziza tak mau kahwin sama Ghazali. Aziza, sini kamu. Tak mau. Hai, tak mau. Aziza. Dengar kata. Bapa tahu tak dia ni? Siapa? Hai? Dia ni ke yang rama-rama buka pintu lalu tadi? Apa dia? Dia suka kacau Aziza. Aziza. Dia bukan orang baik, Bapa. Aziza. Dia jahat, Bapa. Bapak dulu pun jahat. Tapi okey. Anak muda biasalah kacau-kacau tu. Lagipun dia anak orang kaya. Tak mau, aku tak kisah sama harta. Aziza. Bukan nak cakap besar lah. Bapa! Bapa! Dah! Kau tengok dia baling-baling duit. Aziza, aku akan menjanjikan kebahagiaan dengan wang ringgit ini. Ya. Mana kau boleh beli aku dengan wang kau? Udah ayah bagi okey? Tak mau! Aziza, jangan kuat-kuat nanti naik atas. Aziza. Kau dengar cakap ayah. Ini keputusan ayah. Aziza. Tidak! Aku tak kisah sama wang ringgit engkau tu. Dah tinggi! Serius lah. Bapa! Serius lah tak nak. Bapa! Dalam Islam tak boleh memaksa tak untuk payah. kahwin, Bapa. Kalau kau tak jadi apa-apa aku tak apalah anak aku. Ini macam Ziza, sekarang keputusan aku. Engkau harus kahwin. Aziza, Ziza, nanti pakcik yang kutip dulu. Dia dah lari, saya ambil dulu. Kalau betul Aziza jadi dengan saya, ini semua milik pakcik. Amran, kenapa engkau Amran? Anak aku, kenapa? Bapa, saya dihina Bapa. Dihina? Dunia ini memang tidak adil Bapa. Tidak adil Bapa. Yang miskin dihina, yang kaya diangkat-angkat Bapa. Kurang ajar siapa yang menghina kau Amran? Ghazali Bapa. Minum dulu. Bising Bapa. Apa Amran? Saya kecewa Bapa. Tak apa Amran. Saya telah buat yang terbaik. Saya jaga Bapa. Saya tidak kacau orang. Hari ini hari mereka, mungkin esok hari kita, lusa mungkin harimau. Tolonglah saya Bapa. Tolonglah saya Bapa. Tolonglah saya Bapa. Saya sedih Bapa. Apa ni? Siapa tu? Orang jahat ke? Ini Aziza. Amran! Aziza. Kau kena selamatkan aku, Amran. Kenapa Aziza? Kenapa? Bapa! Kenapa Aziza? Bapa suruh aku kahwin dengan Ghazali. Ghazali? Amran! Pakcik. Tolong, Pakcik. Habis takkan kau nak suruh Amran kahwin dengan Ghazali? Bukan Bapa. Habis kenapa? Bukan Bapa. Aziza. Amran! Kau lihatlah kehidupanku Aziza. Aku hanyalah orang miskin yang tidak punya apa-apa Aziza. Miskin sangat kamu. Iya Aziza. Tapi aku punya hati yang baik. Aku terima. Kau kahwin. Tak boleh Aziza. Nanti Ghazali akan datang dan mengganggu aku lagi. Dia datang. Aziza. Di sini kau bersembunyi ya Aziza. Di sini. Jangan kau bawa lagi tabung Undertaker tu. Jangan kau datang. Jangan kau berani menyentuh dia. Ini yang Ghazali. kamu cakap orang kaya tu penuh budi bahasa. Ini anak siapa yang kau sembunyikan? Dia datang sinilah. Aku tidak tahu tapi Ghazali. Apa tu? Tidak ada apa-apa Ghazali.
Oh, pisau! Ghazali! Ghazali! Ingat Tuhan, Ghazali! Ingat Tuhan, jangan sampai mati. Kau buat lari anak orang, kau tak ingat Tuhan. Sabar. Ghazali! Sabar Ghazali. Ghazali, sabar Sabar Ghazali. Ghazali. Sabar Ghazali. Sabar. Kalau kau nak sangat bunuhlah ini, Ghazali. Tidak! Bapa aku. Tidak. Azizah. Aku akan melindungi mereka, Ghazali. Biar apa pun terjadi. Ghazali, Jangan kau tak perlu harus guna ini. Ghazali. 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 Sabar. Ghazali, sabar Ghazali. 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 Kenapa begini? Ghazali. Ya. Kau memang kelakar, Ghazali. Patutlah kau menang, Ghazali. Sabar Ghazali. Ghazali. Sabar, Ghazali. Ghazali. Pakcik. Bapakku. Duduk, bapakku. Duduk. Ghazali. Aku akan laporkan kepada pihak polis. Pembunuh. Ghazali. Bapak aku matikan, Ghazali. 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 Bapak. Pakcik. Bapak. Pakcik. Ghazali tak jumpa jalan ke, Ghazali? Sini, Ghazali. Sini. Pakcik tak apa, pakcik? Ghazali. Bapak. Mari kita bergembira menyaksikan gelagat aksi jenaka. Menyaksikan gelagat aksi jenaka. Macam mana boleh tak masuk lagu tadi Pakcik! 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 Woi! Hai Ghazali. Pakcik! Pakcik kena bantu saya, Pakcik. Ni apa ni? Bantu apa? Saya dah tertikam ayah Amran, Pakcik. Saya takut, Pakcik. Kalau tertikam, kau punya adik kepada polis lah. Cakap aja, diorang faham. Pakcik. Pakcik. Saya selamatkan anak Pakcik. Pakcik jangan nak lepas tangan. Kau selamatkan siapa pun, kita ada undang-undang. Kau kenapa? Oh, Pakcik nak bermusuh dengan saya pula ya, Pakcik. Masih lagi ya. Ada tak lepas lagi. Jatuh pun. Kau saya dah bantu anak Pakcik. Pakcik pula buat macam gini. Jangan jolok, yang bawah jangan jolok. Yang bawah jangan jolok. Biar aku saja dengan tua. Jangan jolok di bawah. Jangan jolok. Masalahnya, itu tidak akan kau sendiri, bukan tak ada aku. Aku tak suruh kau 3 orang. Kau apa hal? Tapi saya selamatkan anak Pakcik, Pakcik. Aku tak kisahlah. Masalahnya kau langgar undang-undang, kau takut sendirilah. Habis dia masuk rumah aku lah. Wah, tu kau. Sungguh-sungguh nampaknya ya. Tu sarung. Pakcik benar ya. Nak lepas tangan dah. Ghazali, kau jangan buat onak lagi. Kau dah lakukan kesalahan, ada masa untuk bergundur lagi. Pergi. Oh, Pakcik ingat dia tak tumbuh. Kejap ya. Tanda kat. Engkau dibiar. Sing. Oi, engkau dibiarkan makin melilau permainan kau ni. Sampai tak boleh angkat aku ni. Sah. Aku pula sikut kau layan kau. Sudah Ghazali. Pakcik saya takutlah kalau polis datang, Pakcik. Tolonglah saya. Tak apa, kau serah diri aja. Kau serah diri, keadilan akan menegakkan. Apa boleh cakap ni? Sudahlah, kau macam kekasut. Pakcik jangan nak lepas tangan ya. Ghazali. Sudah Ghazali. Pakcik jangan nak lepas tangan. Ghazali.
Ghazali. Pakcik jangan nak lepas Sudah Ghazali. Guys, Pakcik. pecahin salah ambil. Oh, pakcik mencabar saya. Bukan. Ini second last episode. Semua saya nak rosakkan. Jangan. Ghazali. Mengucap Ghazali. Mengucap. Kesilapan kau masih boleh dibetulkan Ghazali. Jangan buat tambah Iman lagi. tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Itu lirik. Sudah. Ghazali, sabar Ghazali. Bertenang Ghazali. Sudah Ghazali. Saya tak akan bertenang. Saya takut polis yang nak datang tadi. Aku tahu, tapi itu tidak akan kau. Pakcik. Polis, tolong tangkap dia, polis. Jangan bergerak. Sikit tak boleh ke saya dah kaku? Oh, saya boleh. Kita boleh bergerak. Korang boleh. Oh, okey. Korang gerak. Dia ni. Sikit je lah, tolonglah saya dah kram ni. Geraklah sikit. Polis, dia ni. Perahuku menghalaka huluku wala siapa dia. Itu lirik lagi. Tangkap. Saya polis. Ya. Polis? Ya. Dekat mana Jarangnya polis baju coklat. Kalau nak tahu saya polis atau tidak, Ya, ini dia. tengok kasut dia. Wah, Gari dia. Ya, betul. Tangkap dia, polis. Tolong tangkap dia, polis. Macam mandu estate pun ada. Cik, Tangkap. Pakailah sendiri. pakai sendiri. Pakai sendiri. Awak, Tolong saya tak bersalah. saya nak tangkap. Nak tangkap. File saya tebal, nama awak saja. Ya! Oh, sorry. Okey? Nama saya. Cik, Tangkap dia, polis. Dia telah mengnikah. Ghazali kan nama awak? Ghazali. Betul. Ghazali nama dia. Dia Ghazali. Terima kasih. Cik, Dah boleh bawa dia. Cik, rasa cik nak cakap tadi. Kenapa? Siapa yang awak buli ni? Saya tak tahu, cik. Mana orang tua yang awak buli ni? Ini, cik. Yang mana? Bukan, dah dia tak ada Dia dalam tikam sini. orang tadi. Dia ditikam. Ada tikam dah. Ditikam. Tak malu awak, Tak, cik. Dia sebab dia orang tua panggil budak. Polis tangkap dia, polis. Tangkap dia polis. Terima kasih. Cik, tolong, cik. Terima kasih polis. Terima kasih. Tolong, cik. Jangan, cik. Saya ni, cik. Tangkap dia polis. Tangkap dia, polis. Bawa dia keluar suruhan. Cik. Tangkap dia, polis. Tangkap dia, polis. Tangkap tuan. Tangkaplah. Bawa lah keluar. Cik, tolong, cik. Cik. Amran. Maafkan Pak Cik. Ya, pakcik. Kenapa pakcik? Saya dah lama maafkan pakcik. Yalah. Rasanya dekat sangat ni. Pakcik, Ya. janganlah menilai orang daripada luarannya pakcik. Amran, Nilailah daripada hatinya pakcik. Engkau tak makan tikus kan? Tidak pakcik. Azizah. Hei. Azizah. Kau panggil anak aku kenapa? Aku panggil dia anak aku. Azizah. Pakcik, saya dah dalam penjara. Mesti tak nampak penjara saya ni kan. Cik. Tolong saya, cik. Saya dah dalam penjara, cik. Jangan layan. Dia hari ni main terlebih ubat ni. Tolong, Pak Jam. cik. Ya, Bapak. Bapa sebenarnya telah terkilaf dalam menilai permata dan kaca. Sebenarnya Amran ni orang yang baik. Ya, Bapak. Terima kasih pakcik. Jadi Amran. Pakcik minta maaf Amran. Saya kahwin dengan anak pakcik. Tapi kalau boleh gosok gigi dulu lah. Terima kasih pakcik. Pakcik, saya kat mana ni sekarang, cik? Pakcik, tolong, pakcik. Pakcik, tolong saya, pakcik. Saya dah insaf, pakcik. Sudahlah. Sudah tu. His. Ya, Amran. Jadi terima kasih kerana sudi maafkan Pakcik. Ya. Sebab kalau lagi lama kita lah macam dia buat, aku tak boleh. Dia Kata pajak dah lampu. boleh tutup lah cerita ni, boleh Pakcik. lah. Sebelum dia pajak lampu. Dah boleh lah Amran. tutup cerita ni. Terima kasih Amran. Terima kasih banyak. Terima kasih pakcik. Saya kahwin dengan anak pakcik. Ya. Dah peluk, dah salam tak habis-habis lagi. Takkanlah Pakcik dah buat becak pula bawa habis. Ya. Ribut datang memperkosa.